Ini binokular, geng. Taklah. Ini kipas portable with fan. Dia bukannya binokular ataupun teropong. Dia adalah satu kipas daripada Aura Fan, portable waist fan. Ni boleh gantung dekat pinggang bawah, brand Aura Share. Apa yang pakai dapat dalam kotak ni, satu USB kabel, lepas tu satu kipas dan satu lanyard untuk menggantung kat dada pun boleh. Nampak kan dia punya kemasan. Ni kepada siapa yang mencari satu kipas yang tipikal kipas yang pegang kan, handheld fan kan. Yang ni boleh ubah apa punya mindset. Nampak tactical sikit, lawa kan. Kita ada colour army green ni kan. Dia ada aku rasa ni untuk nak jadikan dia power bank pun boleh. Dan ada lampu. Ni switch dah. Lampu dia. Ni untuk lilak-lilak punya. Yang tu je, dua mode untuk lampu kan. Untuk kipas pula dia ada sampai 5 step. Ni dia tunjuk kapasiti bateri dia. Nak on dia senang kan. Tekan tu, dia dah on, dia tunjuk ni 20 kelajuan kan. Dia punya speed tu 20, tengah kali lagi 40. Dia ada 5 step sebenarnya, sampai ke 100. Kuat kan. Dia kipas jenis tebang ni dia padu sikit. Design dia letaklah design plate. Nampak tactical kan. Betul ni tempat kita gantung boleh. Kita nak selit kat pinggang belah ni boleh. Betul nak gantung macam tu pun boleh. Jadikan dia stand pun boleh kot. Macam tu. Dia dongok kena muka kita kan. Okay geng, tengok harga. Hampa tekan kat link yang aku sediakan tu. Harga mungkin boleh lah berpatutan.